Pernah tak anda berada di sebuah parti? Muzik yang kuat, orang ketawa, semua orang bercakap serentak dan di situ ada anda. Di satu sudut, hanya memerhati, tidak berkata apa-apa. Orang mungkin fikir anda pemalu, bosan atau mungkin sombong. Tapi, bagaimana jika mereka salah? Bagaimana jika kesenyapan anda bukan kekosongan tetapi pemprosesan data? Bagaimana jika anda bukan sekadar tidak turut serta? Sebaliknya, anda sedang melihat keseluruhan matriks sosial yang orang lain terlepas pandang. Ini adalah kuasa pemerhati, senjata rahsia kaum introvert. Jika anda seorang introvert, anda pasti faham perasaan ini. Anda berada dalam mesyuarat atau perjumpaan sosial dan anda berasa sedikit terbeban. Bukan kerana anda tidak suka orang, tetapi kerana anda menyerap terlalu banyak maklumat. Anda perasan nada suara rakan sekerja anda berubah sedikit apabila membincangkan projek baru. Ada keraguan di situ. Anda nampak jelingan pantas antara dua orang rakan apabila nama orang ketiga disebut. Ada sejarah di situ. Anda perasan senyuman bos anda tidak sampai ke matanya apabila dia memuji seseorang. Itu pujian yang terpaksa. Extrovert yang sibuk bercakap mungkin terlepas semua ini. Fikiran mereka tertumpu pada apa yang hendak dikatakan seterusnya. Tapi anda melihatnya. Anda menyerapnya. Ia seperti mempunyai radar sosial yang sentiasa hidup. Masalahnya, kadang-kadang radar ini terlalu kuat. Ia meletihkan. Dan anda tidak tahu apa yang perlu dibuat dengan semua data ini. Jadi, kenapa ini berlaku? Mari kita lihat psikologinya. Pertama, mari kita jelaskan. Introvert tidak sama dengan pemalu. Sifat pemalu berpunca daripada ketakutan terhadap penilaian sosial. Introversi pula adalah mengenai cara anda mendapatkan dan menggunakan tenaga. Extrovert mendapat tenaga daripada interaksi sosial, seperti mengecas telefon. Introvert pula menggunakan tenaga dalam interaksi sosial. Selepas itu, mereka perlu bersendirian untuk mengecas semula. Oleh kerana tenaga sosial mereka terhad, introvert lebih selektif tentang cara mereka menggunakannya. Daripada bercakap, mereka lebih banyak mendengar dan memerhati. Kedua, ramai introvert memproses maklumat diriah dengan lebih mendalam. Konsep ini dikenali sebagai sensory processing sensitivity. Ini bermakna otak mereka lebih terkesan dengan rangsangan, bukan hanya bunyi bising tetapi juga rangsangan sosial seperti bahasa badan dan emosi orang lain. Ini membawa kita kepada teori pemikiran sistem 1 dan sistem 2 oleh Daniel Kahneman. Dalam situasi sosial, ramai orang, terutamanya ekstrovert, beroperasi menggunakan sistem SU. Ia pantas, intuitif dan reaktif. Introvert dengan mengambil langkah ke belakang lebih cenderung untuk mengaktifkan sistem 2. Ia lebih perlahan, lebih sengaja dan lebih analitikal. Mereka tidak hanya bertindak balas. Mereka menganalisis keseluruhan sistem. Siapa yang bercakap, siapa yang mendengar, apakah motivasi tersembunyi? Mari kita lihat beberapa contoh praktikal. Situasi 1, mesyuarat di pejabat. Seorang rakan sekerja, Ali, sedang membentangkan idea baru dengan penuh semangat. Semua orang mengangguk. Bos pun berkata, "Bagus Ali, idea yang menarik." Orang lain akan fikir idea itu diterima. Tetapi anda, si pemerhati, nampak sesuatu yang lain. Anda nampak bibir bos menggeletar sedikit sebelum bercakap. Anda nampak dia mengetuk pen di atas meja, tanda tidak sabar. Dan yang paling penting, anda nampak dia bertukar pandangan sekilas dengan seorang lagi pengurus kanan. Kesimpulan anda, idea Ali akan ditolak secara senyap-senyap kemudian. Pujian itu hanya untuk menjaga harmoni. Situasi 2, majlis makan malam bersama rakan-rakan. Pasang suami isteri, Amir dan Sarah, kelihatan sangat mesra. Mereka ketawa pada jenaka masing-masing. Mereka kelihatan seperti pasangan yang sempurna. Tapi anda perasan sesuatu? Ketawa Sarah sedikit terlalu kuat. Sedikit terdesak. Anda perasan cara Amir meletakkan tangannya di bahu Sarah. Tetapi jari jemarinya kaku, tidak rilaks. Dan anda perasan mereka tidak pernah bercakap tentang masa depan, hanya tentang masa lalu. Mereka mengelak topik-topik tertentu. Kesimpulan anda, hubungan mereka sedang bergolak. Mereka sedang berlakon di hadapan orang lain. Ini bukan sihir.
Ini adalah hasil daripada pengumpulan dan analisis data mikro yang orang lain abaikan. Baiklah, jadi anda mempunyai kuasa luar biasa ini. Bagaimana anda boleh menggunakannya tanpa rasa letih atau menjadi sinis? Berikut adalah algoritma 5 langkah untuk menguasai kuasa pemerhati. Langkah 1, terima, jangan minta maaf. Sifat anda yang suka memerhati adalah satu kekuatan, bukan kelemahan. Berhenti berfikir, anda sepatutnya lebih banyak bercakap. Anda adalah penganalisis dalam kumpulan, bukan penghibur. Kedua-duanya sama penting. Langkah 2, kumpul data. Jangan terus menghakimi. Perhatian awal anda hanyalah titik data, bukan kebenaran mutlak. Satu jelingan mungkin tidak bermakna apa-apa. Tapi jika anda melihat corak jelingan yang sama setiap kali topik tertentu dibincangkan, barulah anda mempunyai sesuatu yang kukuh. Jadilah seorang saintis sosial, bukan seorang penggosip. Langkah 3, gunakan teknik zoom out. Apabila anda rasa terbeban, bayangkan anda sedang menonton sebuah filem atau pementasan teater dari atas. Lihat interaksi sebagai pergerakan tenaga. Siapa yang bergerak ke arah siapa? Di mana wujudnya ketegangan? Siapa yang menjadi pusat graviti perbualan? Ini membantu anda untuk tidak terlibat secara emosi dan melihat gambaran yang lebih besar. Langkah 4, cari momen yang tepat untuk bertindak. Anda tidak perlu menjadi orang yang paling banyak bercakap. Kuasa anda terletak pada ketepatan. Satu soalan yang tajam atau satu pemerhatian yang bernas yang dilontarkan pada masa yang tepat boleh mengubah keseluruhan hala tuju perbualan. Contohnya, dalam mesyuarat tadi, anda boleh berkata, "Bos, saya nampak tuan bimbang tentang bajet. Adakah idea ahli ini sesuai dengan unjuran kewangan kita?" Tiba-tiba, anda telah mendedahkan subteks yang semua orang rasakan tetapi tidak berani suarakan. Langkah 5, gunakan pengetahuan anda untuk kebaikan. Memahami dinamik sosial memberi anda tanggungjawab. Anda boleh memilih untuk memanipulasi atau anda boleh memilih untuk membantu. Anda boleh menjadi orang yang perasan, rakan sekerja yang baru kelihatan terpinggir dan mengajaknya minum kopi. Anda boleh menjadi orang yang meredakan ketegangan dengan soalan yang neutral. Anda boleh menjadi gam sosial yang bekerja secara senyap di latar belakang, menjadikan kumpulan lebih kuat. Jadi seorang introvert dalam dunia yang menghargai kebisingan ekstrovert boleh terasa seperti satu kekurangan. Tapi ia bukan. Ia hanyalah sistem operasi yang berbeza. Sementara orang lain sibuk bercakap, anda sedang melihat. Anda sedang memahami. Senyapan anda bukan kosong. Ia penuh dengan maklumat. Jadi, lain kali anda berada di sudut sebuah bilik, jangan rasa tersisih. Sedarlah anda berada dalam kedudukan yang paling berkuasa, kedudukan pemerhati.